Baiklah. Okey, sebelum kita akan memasuki apa yang kita nak belajar pada hari ini, kita akan tengok dahulu sukatan pelajaran, okey, yang telah dipelajarilah daripada minggu lepas. Okey. Sekarang kita punya tema adalah tema sistem politik dan pentadbiran, okey. Di bawah tema besar dia adalah sejarah Malaysia. So untuk semester 1 ni kita akan belajar tentang sejarah Malaysia, maksudnya kita akan mempelajari sejarah yang berlaku dalam Malaysia sahaja. Okey. Kita punya skop tahun adalah bermula 1800 hingga tahun 2000-an. Okey. Itu dia masa skop dengan tema yang kita pelajari pada sepanjang pengajian semester 1 ini. Okey. Jadi kita tengok satu persatu topik. Okey, jadi minggu lepas atau sebelum ini kita sudah memasuki 1.1 institusi pemerintahan, iaitu di bawah topik kecilnya iaitu institusi beraja. Okey, 1.1.1. Okey. Jadi kelas sebelum ini sudah pun bermulakan perbincangan ataupun pengajaranlah secara ringkas, di mana dalam topik 1.1.1, okey, calon dapat membincangkan peranan raja di tanah Melayu. Okey, ada 3 peranan dari segi politik, ekonomi dengan sosial. Jadi awak boleh tengok semula kelas yang sebelum ini awak tak dapat masuk sebab hari ini awak baru masuk kan. Okey, jadi awak boleh akses rakaman di YouTube channel. Awak kena subscribe dan awak akan dapat notifications bila setiap kali saya uploadkan video. Okey. Saya tanya, saya nak tanya, setakat ini awak dah sampai topik mana? Atau adakah adakah awak topik mana yang awak telah belajar sekarang? Okey, sampai mana awak dah belajar topik? Oh, sebenarnya dah masuk bab 4. Maksudnya awak dah melangkau ke? Oh, okey, melangkau. Faham. Tak berapa faham. Okey. Cuba aja laju-laju. Saya tengok bab 4 tu pasal apa Sekejap ya. Saya nak tengok dahulu. Kalau bab 4 tu kalau dalam rujukan saya dia di tema kalau kat sini dia tak ada pula bab 4 sebab sebab kalau dalam sukatan pelajaran pemerintahan Brooke and SBUB. Pemerintahan Brooke and SBUB. Tema 3 kot. Sebab yang awak bagi sebab topik yang awak sebutkan tu kan dia masuk dalam tema ketiga, gerakan penentangan nasionalisme dan pembinaan negara bangsa. Dalam kalau pemerintahan Brooke dan SBUB, kalau ikut dalam kalau ikut dalam buku saya, saya guna ilmu bakti. Ilmu bakti sukatan pelajaran terbaru semester 1. Saya tak pasti kalau awak guna buku apa, tapi kalau tengok dalam buku saya sendiri, ada 3 tokoh yang kita belajar. Yang pertama Libau Anak Ningkan atau Rentap, Datuk Muhammad Saleh bin Datuk Balu ataupun Mat Saleh, Haji Mat Hasan bin Munas, Tok Janggut. Untuk yang tu saya tak sure dia masuk mana sebab saya masih adapt dengan silibus baharu. Saya masih adapt lagi. Ya. Jadi tapi tak apa. Okey. So kita teruskan saja. Okey. Bab pertama lah. Okey. Tak mengapa. Jadi kita kena bermulalah daripada awal balik kan. Tak apalah. Yang penting awak dah dah melangkaui lah kan. Okey, jadi yalah macam tu je. Macam tu dia cerita dia. Okey. Kita akan yang ini kan yang ini kita sudah pun mula belajar pada minggu lepas. So awak boleh subscribe, tengok balik di video yang telah saya uploadkan. Okey, untuk hari ini kita akan masuk kepada 1.2 pentadbiran tempatan. Okey. Pentadbiran tempatan ini dia dibahagikan kepada dua topik kecil. Yang pertama adalah pembesar
dan kedua adalah pentadbiran pribumi. Tapi fokus kita hari ini atau hari ini kita nak fokuskan kepada peranan pentadbiran di bawah tajuk kecilnya adalah pembesar. Skop kajian adalah pada abad ke-19. Jadi untuk topik kita pada hari ini iaitu pembesar di bawah tajuk besar pentadbiran tempatan. Hari ini kita akan menganalisis atau kita mengetahui peranan pembesar di tanah Melayu. Okey, peranan pembesar ini dia dibahagikan kepada tiga. Yang pertama adalah politik, kedua adalah ekonomi dan ketiga adalah sosial. Okey, jadi itu adalah kita punya fokus lah. Okey, pada hari ini. Okey. Jadi kalau awak dah bersedia, okey, kita akan terus masuk ke dalam topik pembelajaran kita pada hari ini. Alright. Jadi ini kita punya tajuk pentadbiran, tajuk besar dia adalah pentadbiran tempatan, di bawah tajuk kecil adalah peranan pembesar ataupun pembesar. Jadi fokus kita pada hari ini adalah mengenai tentang pembesar di bawah tajuk besar ni lah. Okey, untuk minggu hadapan kita akan sambung lagi ke topik kecil yang seterusnya. Baik. Untuk konten konten pembelajaran kita pada hari ini, kita akan pertama kita akan mengetahui konsep pembesar. Okey, kita pertama adalah konsep, kedua adalah sistem pelantikan pembesar, ketiga peranan pembesar, dan kita ada latihan pengukuhan berformatkan STPM yang sebenarnya. Ini hanyalah sebagai satu selingan lah untuk mana tahu ada soalan keluarkan. Dia akan keluar dalam peperiksaan sebenarnya. Jadi ada preparation yang kita dah buat lah di situ ya. Okey. Jadi kita terus masuk kepada bahagian yang pertama iaitu konsep pembesar. Kalau awak ada buku, awak ada buku dalam seperti yang terdapat dalam DP kita punya grup tu, okey, teks efektif STPM Sejarah Malaysia. Okey, awak boleh dapatkan buku ini melalui Shopee. Okey, sebab nota ini dia berdasarkan daripada buku ni, dia sangat bagus. Okey. Untuk jenama lain setakat ni belum ada lagi lah. Saya rasa Sasbadi, tapi saya lebih rekomenkan Ilmu Bakti sebab dia senang untuk kita cari dia punya setiap topik dia lah. Tapi bukan yang saya kata Sasbadi tu tak bagus. Bagus. Tapi kalau saya lebih suka Sasbadi pula. Bukan Sasbadi, Pelangi. Maksud saya Pelangi. Okay, saya lebih kepada Ilmu Bakti sebab kita kan, sukatan pelajaran ni, kita kena jadikan dia sebagai satu teman. Okay, untuk kita membuat ulang kaji seperti yang saya tunjukkan tadi lah. Okay, ni sukatan pelajaran. Ini perlu dijadikan sebagai panduan lah. Okey, dijadikan sebagai panduan untuk awak buat ulang kaji. Okey, kita ada topik besar dia, kita ada topik kecil, kita ada pecahan lagi. Jadi, saya rekomenkan awak kena beli buku teks efektif STPM Sejarah Malaysia terbitan Ilmu Bakti. Okey, kalau awak nak tengok macam mana dia punya cover buku, awak tengok dalam grup kita sebenarnya. Saya tak boleh nak tunjukkan dekat sini lah sebab WhatsApp saya peribadi. So, saya tak boleh nak tunjukkan. Awak boleh tengok, saya baru je add dalam grup info study sejarah. Awak tengok, awak klik di DP, di profile kan. Itu adalah cover buku yang digunakan lah. So, saya gunakan buku ni. Jadi, nota ni, dia based on daripada buku ni. Dia teratur lah dia punya susunan. Nota-nota dia senang kita nak rujuk menggunakan sukatan pelajaran. Alright. Tapi kalau awak belum ada lagi buku yang saya sebutkan tu, tak apa. Bolehlah. Nanti boleh beli slow-slow. Okay. Ataupun mungkin sekarang sedang tunggu order sampai lah kan. Okay. Kita gunakan saja nota. Nota yang secara pendek lah. Baik, kita masuk kepada bahagian pertama iaitu konsep pembesar. Okay. Are you ready? Okay, let's go. Okay, konsep pembesar dia senang, dia secara ringkas saja di sini. Okay, konsep pembesar. Okay, apa itu pembesar? Okay, pembesar tu dalam hierarki kan. Kalau dalam hierarki, dia berada dalam kedudukan kedua dalam susun lapis masyarakat selepas sultan. Okay, kalau awak ingat balik sejarah yang masa awak belajar ke STPM, dia menerangkan benda yang sama juga.
Okey, pembesar adalah golongan yang membantu sultan dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran. Okey, dia berada dalam kedudukan kedua. Okey, maksud dia sebelum pembesar, okey, yang paling atas sekali adalah sultan. Okey, dalam selapis masyarakat yang berbentuk segitiga tu, yang pertama adalah sultan atau raja, kedua adalah pembesar, ketiga adalah temenggung, keempat adalah laksamana, kelima, okey, adalah rakyat biasa. Okey, jadi ingat semula baliklah susunan lapis masyarakat sebab kita kena tahu, okey, pembesar ini berada di kedudukan yang keberapa. Okay, sistem pembesar di tanah Melayu diwarisi daripada pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang mempunyai persamaan dari segi struktur politiknya, termasuklah memegang gelaran atau gelaran jawatan pembesar. Teraju utama golongan pembesar ini adalah pada peringkat negeri, iaitu sistem pembesar 4 lipatan yang terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Okey, ini adalah kedudukan sultan dan para pembesar dalam Kesultanan Melayu Melaka. So ini adalah istana dia lah. Okey. Di bahagian bahagian di sini, okey, yang duduk tu kan, itu adalah sultan. Okey. Yang di sebelah pula, sebelah menyebelah ni, okey, yang saya tunjukkan di sini, sebelah menyebelah ini adalah temenggung. So itu adalah posisi dia lah. Ini daripada museum museum yang diambil tujuannya adalah untuk kita melihat kedudukan. Ini waktu mereka datang untuk berjumpa dengan Sultan lah kan. Jadi posisi itu ada ditetapkanlah mengikut jawatan seperti yang terdapat dalam hierarki masing-masing. Okey. Jadi ini dia punya ilustrasi dia lah. Alright. Okey. Kalau soalan dia tanya kan, gelaran pembesar berbeza, apakah gelaran pembesar setiap negeri? Okey, gelaran pembesar maksudnya adalah panggilan, panggilan untuk para pembesar, okey, tapi berbeza untuk setiap negeri. Kalau kita akan panggil dia sebagai pembesar lah kan secara umum dia. Tapi kalau dalam negeri-negeri kan, kalau dalam negeri-negeri, okey, dia berbeza-beza dari segi gelaran atau panggilan dia. Okey. Misalnya yang pertama, negeri Perak. Okey, negeri Perak ada terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah orang besar 4, orang besar 8, orang besar 16 dan orang besar 32. Okey, yang pertama. Kedua adalah negeri Pahang. Orang besar berempat, orang kaya Indra Segara, orang kaya Indra Pahlawan dan orang kaya Indra Shah Bandar. Okay, dan negeri 9 dibahagikan kepada 4 iaitu undang berempat, lembaga, buapak dengan perut. Okay, itu adalah panggilan panggilan untuk jawatan pembesar yang berbeza-beza bagi setiap negeri. Okay. Bahagian kedua kita akan masuk kepada sistem pelantikan pembesar. Okay, macam mana cara pelantikan pembesar itu dia buat? Baik. Okay, sorry kalau awak rasa ini terlampau kecil. Okay, sistem pelantikan pembesar. Okay, disandang secara warisan atau turun-temurun oleh anak lelaki sulung untuk menggantikan bapanya yang telah meninggal dunia. So, ini adalah cara pelantikan atau sistem pelantikan yang pertama. Iaitu jawatan disandang secara warisan atau turun-temurun oleh anak lelaki sulung. Okay. Yang kedua, pelantikan para pembesar ini akan diiringi dengan pemberian surat tauliah, sebilah pedang, cap mohor dan daerah atau tanah pegangannya. Okay. Setelah tamat upacara penganugerahan dan menerima pemberian daripada Sultan, para pembesar dianggap telah diberi kewibawaan dan kepercayaan untuk memerintah dan mentadbir daerah tersebut sebagai wakil Sultan. Okay. So, kalau soalan ditanya, bagaimana huraikan sistem pelantikan pembesar? So, fakta pertama di sini adalah disandang secara warisan atau turun-temurun. Okay. Huraiannya ialah melalui ataupun oleh anak lelaki sulung bagi menggantikan bapanya yang telah meninggal dunia. Okay. Fakta kedua, pelantikan pembesar diiringi dengan pemberian surat tauliah, sebilah pedang, cap mohor dan daerah atau tanah pegangannya. Okay, itu kalau soalan dia tanyalah bagaimanakah sistem
pelantikan pembesar dibuat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang ketiga. Okey, bahagian ketiga adalah peranan pembesar. Okey, peranan pembesar ini dia dibahagikan kepada tiga. Yang pertama adalah politik, ekonomi dan juga sosial. Okey. Kalau soalan tanya, apakah peranan pembesar dari segi politik atau dari sudut politik? Okey. Yang pertama adalah membantu Sultan melaksanakan pentadbiran peringkat negeri, daerah dan kampung. Okey. Membantu melaksanakan membantu Sultan melaksanakan dia punya tugas-tugasnya. Okey. Macam mana tu? Okey. Dia melaksanakan itu di peringkat apalah yang disebutkan tadilah. Okey. Misalnya kalau di peringkat negeri, pembesar 4 lipatan yang terdiri daripada 4 orang pembesar utama. Okey. Pembesar 8, 16 dan 32 yang membantu Sultan melaksanakan pentadbiran. Okey. Pembesar daerah membantu Sultan melaksanakan pentadbiran peringkat daerah digelar sebagai orang besar-besar. Dan sementara di peringkat kampung, penghulu akan membantu Sultan melaksanakan pentadbiran di peringkat kampung. Okey, peranan kedua adalah pembesar berperanan sebagai penasihat Sultan dalam semua urusan pentadbiran sesebuah negeri melalui penubuhan majlis penasihat diraja. Contohnya, Sultan Muhammad I iaitu Sultan Kelantan pada 1800 telah melantik seramai 7 orang pembesar untuk memudahkan dan melicinkan pentadbirannya, dan Sultan Abu Bakar, Sultan Johor pada tahun 1862 hingga 1895 pula telah melantik jemaah menteri untuk menasihatkan Sultan itulah. Okey. Yang ketiga berperanan melantik pengganti Sultan. Okey, menggantikan Sultan lah. Pelantikan ini adalah dalam kalangan putra baginda yang menjawat jawatan Raja Muda atau Tengku Mahkota. Okey, yang keempat, pembesar bertanggungjawab memastikan wujudnya keamanan ketenteraman di dalam daerah atau kawasan pentadbiran masing-masing. Okey. Contohnya di Kelantan, jemaah Menteri Peperangan menguruskan hal ehwal peperangan, ketenteraan, pertahanan dan keamanan di Negeri Sembilan. Lembaga menjaga keselamatan dan keamanan kawasan anak buahnya, serta memastikan penduduk di bawah jagaannya taat setia kepada pemerintah. Di peringkat pula, penghulu bertanggungjawab menjaga keamanan, menangkap penjahat dan menyerahkan kepada pembesar daerah untuk dibicarakan. Okey, dia tidak ada dalam ni lah sebab ini saya buat dalam poin saja. Jadi kalau awak dah dapatkan buku Ilmu Bakti Teks Efektif Sejarah Malaysia, awak boleh refer di muka surat 8 lah. Okey. Jadi kita teruskan ke peranan yang kedua. Ekonomi. Okey. Ekonomi pula, pembesar menguasai kegiatan ekonomi dalam daerah masing-masing. Okey, pembesar menguasai pertanian, perdagangan dan pelaburan. Okey, contoh. Okey, Nga Ibrahim menguasai pelaburan di Larut dan Shah Bandar menguasai Sungai Ujong. Okey, yang peranan kedua dalam bidang ekonomi adalah berperanan untuk mengutip cukai daripada rakyat dan menyerahkan sebahagian daripada cukai tersebut kepada Sultan. Okey, seterusnya sosial. Okey, sosial menjadi penghubung antara Sultan dan rakyat yang serta menasihati anak buahnya supaya sentiasa taat setia terhadap Sultan. Okey, pembesar berperanan menyampaikan ketidakpuasan hati rakyat jelata terhadap suatu perkara kepada Sultan, dan beliau juga memastikan ketaat-setiaan rakyat tidak berbelah bahagi terhadap Sultan. Okey. Seterusnya, pembesar melaksanakan adat menjunjung duli yang bermaksud memberi khidmat kepada Sultan. Peranan ini memperlihatkan ketaat-setiaan para pembesar kepada Sultan. Istiadat menjunjung duli ini dijalankan di Balairung Seri pada Hari Raya Puasa.
Yang ketiga, pembesar juga bertanggungjawab melaksanakan sistem kerah yang ditetapkan Sultan oleh Sultan kepadanya. Apa itu sistem kerah? Sistem kerah tu dia bermaksud rakyat jelata, bekerja, bekerja untuk raja atau kerajaan. Ingat sistem kerah, sistem kerah yang dimaksudkan dalam poin nombor 3 ni ialah sistem rakyat jelata bekerja untuk raja atau kerajaan. Perkara ini menjadi satu kewajipan khasnya dalam menjaga keselamatan negeri, membaiki istana dan sebagainya tanpa menerima bayaran. Okey, next. Latihan pengukuhan. Selesai kita pergi kepada latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan ini dia merangkumi tentang apa yang kita pelajarilah pada hari ini. Untuk makluman, ini adalah format untuk format soalan STPM sejarah. Dia ada soalan struktur, ada soalan esei. Tapi untuk hari ini kita akan ulang kaji bersama-sama untuk topik sejarah tingkatan pula untuk tingkatan 6. Maksud saya tingkatan 6 semester 1. Ini format terbaru. Format baru dalam soalan kertas 1 sejarah STPM. Kita punya latihan. Ini kita discuss sajalah dalam kelas kan. Yang pertama adalah berikan 4 gelaran pembesar di negeri Pahang. Ini soalan struktur. Awak boleh salin semula ayat soalan dan berikan jawapannya. Contohnya kan dalam penulisan, 4 gelaran pembesar di negeri Pahang ialah siapa-siapa dan siapa-siapa. Kedua, nyatakan 3 hierarki pembesar di tanah Melayu. Semua di sini ada 4 markah. Ini jawapan. Untuk menjawab soalan 1, berikan 4 gelaran pembesar di negeri Pahang. Tapi di sini saya tulis Perak. Pahang bukan Perak. Orang besar 4, orang besar 8, orang besar 16 dan orang besar 32. Soalan kedua pula, keistimewaan pembesar di tanah Melayu. Ada 3. 3, yang pertama kawasan pegangan, surat tauliah dengan cap bohor. Cikgu, jawapan tu tak perlu buat ayat penuh ke? So untuk soalan struktur ni, sebenarnya kan, maksud penuh tu saya rasa maksud awak kena buat dalam bentuk perenggan kan? Untuk format baharu ni kan, untuk format baharu, soalan struktur dengan 4 markah, kita kena buat dalam bentuk perenggan lah. So, kena bagi ayat penuh. Ini cuma, kalau macam gini kan, kalau soalan struktur, actually, kita boleh buat point. Tapi, adalah lebih baik kalau kita buat dalam bentuk perenggan, supaya senang dibaca lah. Senang untuk kita bacakan. So, untuk cadangan jawapan ni kan, ini adalah contoh soalan struktur. Jadi, awak boleh pilih antara dua lah, nak buat point ataupun nak buat dalam bentuk perenggan. Kerana yang pasti esei kena buat dalam bentuk perenggan. Ada pendahuluan, ada penutup. Untuk soalan struktur, untuk silibus baharu, format baharu, silibus baharu, soalan struktur, sama ada awak nak buat dalam bentuk point ataupun nak buat dalam bentuk perenggan. Tapi pastikan awak kena salin semula ayat soalan dia lah. Jangan terus direct kepada jawapan, walaupun jawapan awak betul memenuhi kehendak soalan, tapi kalau dari segi cara menjawab kita salah, maka salahlah secara keseluruhan. Sekejap sajalah kita punya kelas hari ini kan, sebab saya ingatkan sampai pukul 10. Tapi this is for your trial class. Jadi nanti apa itu kalau ini adalah trial kelas, awak boleh decide lah
untuk teruskan lagi kelas ataupun macam mana, kan? Nanti awak fikirlah. Okey, cuma ini sajalah kalau macam saya kan, okey saya akan bagi soalan yang biasanya selalu ditanyakan, saya akan bagi note yang ringkaslah supaya boleh faham. Sebab kalau kita baca panjang-panjang nanti macam berbelit pula lah kan. Berbelit pula nanti kita punya otak nak faham gitu. Okey, walaupun kita pernah belajar sejarah, EXCO sejarah semasa kita di SPM, tapi kalau level di tingkatan 6 ini dia ada sedikit mencabar dia lah. Terutama dari segi topik-topik dia, cara menjawab soalan tu yang agak spek gitu. Berjaya. Okey, jadi ya sampai sini sajalah kita punya kelas pada hari ini. Okey, jadi so saya nak tanyalah okey, saya nak tanya kalau awak nak ikut lagi kelas ataupun tidak, tapi nanti awak bagi tahu dengan awal lah. Okey, sebab kita sepatutnya kan sampai pukul 10 kan, tapi kita punya topik ini saya akan ajar satu persatu. Saya tidak akan sumbat dua dalam satu. Sebab kalau kita nak buat dua dalam satu nanti dia akan bertambah rumit pula lah kan otak kita nak faham kan. Jadi kita buat yang biar buat yang pendek-pendek, okey, tapi mudah faham. Sebab kita boleh tengok balik dalam kelas recording. Okey. Jadi itu sajalah untuk sesi kelas kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi lah di next week. Okey. Awak ambil okey. Dan esok lah kan. Okey. Dan juga esok. Okey. Jadi nanti awak boleh decide lah. Okey. Nah, discuss parents lah. Sebab parents yang recommend awak masuk sini kan. Okey, jadi itu saja untuk saya pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey, siapa nama? Insyira atas kehadiran ke kelas pada hari ini ya. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, hari yang sama dan waktu yang sama. Itu saja daripada saya. Terima kasih dan selamat malam. Alright, okey, sama-sama.